Alright guys, kali ini kita kembali POV Rider. Sekarang saya menghampiri kereta kuning ni, jarak lebih kurang 5 meter. Okey, untuk kenderaan seperti kereta, macam mana pula kalau korang nak memandu, nak duduk belakang kereta yang kat depan kita, apa yang dikatakan jarak selamat itu? So, mana yang saya belajar dulu 20 tahun yang lalu, jarak selamat sebuah kereta ni instructor saya ajar lah. Bila kita duduk dalam kereta dengan steady, kita lihat bonet depan kita, kita lihat kereta depan tu, selagi nampak tayar dia tu, maksudnya jarak kita selamat. Biasanya boleh ada satu ruang sebiji kereta boleh duduk kat depan lagi lah. Okay. Tapi macam saya cakap, point of view rider sebelum ni mengenai motor punya jarak selamat, dia pun sama juga, tidak terlari daripada aspek tiga perkara tu lah: pengalaman, skill dan juga kenderaan tersebut. So korang nak jaga jarak ni, kalau tengah memandu sama kelajuan, ya boleh pakai jarak tu lebih kurang 5 ke 8 meter. Okay. Bila kenderaan depan break, korang pun sempat break. Tapi kena ingat, tapi korang ikut kereta apa depan tu? Kalau kereta tu padu BMW 5 Series teknologi, dia break pun padu lah. Korang naik kereta kancil, sorry bukan nak naik kancil lah, tak ada ABS, tak ada apa, then nak buat guano. So korang sebenarnya kena tahu korang punya kenderaan, korang punya skill, korang punya pengalaman. So bila bawa tu, kita janganlah bawa membabi buta je. Kita bawa, kita kena ada feel lah. That's why kenderaan ni bila kita bawa, kita kena satukan diri kita dengan kenderaan tersebut. So kita boleh dapat feel dia, macam mana jarak dia. Kalau korang tengok orang berlumba atas jalan yang illegal ke tak illegal ke, tengok macam mana dia orang follow kereta belakang, berapa rapat dia orang boleh, kenapa cepat boleh break. Pengalaman, skill dan juga prestasi kenderaan tersebut. Okay, so harap perkongsian kali ini dapat manfaat. Kalau perkongsian ini bagus, dapat sesuatu, sila komen.